60 minit bersama Cikgu Adam. Maka kita pastikan kamu tahu apa yang kamu akan belajar pada hari ini. Tapi sebelum kita nak belajar, kita akan buat satu aktiviti, iaitu aktiviti Hot Wheel. Okay? Baik, aktiviti Hot Wheel ni kita akan buat dalam kumpulan. Siap. Kita akan buat secara kumpulan. Okey. Lagi lah kita. Baik. Dah ambil kita ambil ni. Setiap kumpulan akan diberi dekat sini. Alamak. Setiap kumpulan akan diberi 2 peluang untuk lancarkan kereta. Okey? Kemudian cikgu akan pilih ketua kumpulan berdasarkan soalan. Nanti cikgu akan kumpulkan satu soalan, kamu boleh jawab, dia akan jadi ketua kumpulan. And then kamu kena tulis jarak-jarak tersebut dan jumlahkan. Nanti cikgu akan bagi satu kertas A4. Kamu tulis yang pertama berapa jarak, yang kedua berapa jarak. Kemudian yang bawah sekali, awak gariskan, tulis jumlah jarak 1 dan 2. Awak buatlah bentuk dalam bentuk lazim. Okey? Baik. Sekarang cikgu akan kumpulkan soalan. Okey, ni kumpulan 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kumpulan ini. Kumpulan yang pertama. 15 cm. Berapa mm? Ya. 1,500. Baik. Bang? 1,000 ke 100? 100. Ha? 150. 150. Okey, siapa nama awak tadi? Farid. Farid ni ketua kumpulan. Baik, soalan yang kedua. Cek. Berapa? 3,500. 3 kilometer di mana? Okey, betul. 3 kilometer 500 meter. Okey, yang kedua kita ada Aiman. Yang ketiga, kumpulan perempuan kumpulan perempuan ya. Jauh tak ada puan. 20 kilometer bersamaan dengan berapa meter? 12. Pukul 3. Berapa? Berapa? 12 meter. 12 meter. Berapa? 20,000. Ya. 20,000. Ha? 20,000 meter. Oh, okey, betul. 20 Kita orang bagi tahu. meter. Sama tu bagi tahu dah dapat dah. Tapi tak apalah, kita sama So, yang keempat. Okey, kita bagi kumpulan ini. Okey, yang keempat iaitu 1 kilometer 550 meter. Berapa meter? Berapa? Rosi? 1,000? Okey, 1,550. Okey, Rosi ketua kumpulan. Dan yang kelima. Okey, kumpulan perempuan ya. Okey, beri kerjasama dengan cikgu, kita dah janji kan? 200 cm bersamaan dengan berapa meter? Berapa dia? Berapa meter? 2,000 meter. Ni kecil, ni besar. 2,000 meter. Ni kecil, ni besar. Jadi 2,000 meter? 20,000 meter. 20,000. Kan? Apa? 20,000 meter. Okey. 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau 200 cm berapa meter? 2 meter. Okey? Okey, awak jadi Kita aku juga berguna. Alright. Baik. Sekarang mari kita pergi belakang. Kita pergi ke belakang untuk aktiviti hockey. Okey? Jangan blok. Okey. Oh,
Jadi setiap kumpulan kita akan gunakan launcher. Okey, launcher di sini. Baik. Okey, sekarang kedua kumpulan berada di sebelah sana. Okey, bersama dengan kereta masing-masing. Tolong cikgu rasakan. Tolong cikgu teruskan. Dah. Pastikan jangan ada bonggol, nanti kereta awak tersandung. Okey, baik. Alright. Okey, kumpulan yang pertama. Sini. Okey. Apa lihat kereta mana yang lari ke landasan? Kita ukur dekat situ. Okey, yang pertama. Mana dia keluar dalam landasan? Sini. 100. Apa? 1 meter. 100 sentimeter. 100 sentimeter. Apa? Kita lihat mana? Okey, ni nanti awak cantik. Mana kumpulan Aiman? Mana kumpulan Aiman? Okey, kumpulan Aiman. Mana kumpulan? Kumpulan Rosi? Kumpulan Lia, mana kumpulan Lia? Satu lagi kumpulan? Satu lagi kumpulan, mana apa lagi? Satu lagi kumpulan? Okey, sekarang ni kamu cikgu dah bagikan kertas. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Baik, cikgu dah bagi kamu kertas. Tulis kumpulan tu. Jadinya ada 5 kumpulan dan 5 kereta. Okey, tolong cantikkan apa ni? Yang pertama, kedua, kemudian kita akan jumlahkan. Baik, sekarang semua duduk sini. Apa ni? Cikgu, apa boleh? Nanti kita tadi dalam. Ha? Okey, sekarang kita akan pergi kepada kumpulan yang pertama sana, kumpulan apa? Kumpulan apa? Farid. Okey, Farid akan lancarkan yang kali pertama. 2 kali Okey. Sekarang kita lihat Yang kedua. siapa akan cantik. Okey, kat situ sahaja dah boleh. Berapa? 16. Okey, yang pertama 16. Boleh besar-besar. Ada 16. Kumpulan ni mana tulis? Tolong 16. Tulis 16. Besar-besar. Okey. Yang kedua. Okey, sekarang kumpulan yang sama. Balik yang kedua. Cepat. Balik yang kedua. Cepat. Abang, kan? Aiman, awak seorang satu kumpulan 2 kali. Okey. Okey, lancarkan kita. Okey, lancarkan. Okey, ke mana? Okey, nanti dulu. Awak pernah benda ni. Satu kumpulan kita cakap 2 kali banyak. Okey, berapa tadi? Yang kedua tadi berapa? Yang kedua tadi. Okey, tulis. Kakak 26. Tulis 26. Okey, sekarang kita pergi pada kumpulan Aiman. Okey, dah. Tak apa, boleh. Kita saja itu. Okey, kumpulan Aiman. Okey, silakan. Tengok dia kalau dah sampai mana. Lepas.
Pattern yang berbeza atau sama pun boleh. Okey, tolong beri ruang pada Aiman. Saya kurang. Okey, lancar. Lancar. Okey, tulis 83. Okey, sekarang kita pergi kepada kumpulan Rosi. 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 Okey, kita tengok selanjutnya tentang kumpul lumba. Okey, kali kedua Rosi. Okey, kita lain tak apa. Lancar. Okey, tempat lancar. Sini, tadi nampak. Nampak? 98. Okey, tulis 98. Okey, sentimeter. Okey, sekarang kita akan kali kumpulan Nadia. Okey, tu apa paper? Kumpulan Ria kan? Okey, kumpulan Ria. Kumpulan Ria. Siapa jadi kumpulan Ria? Awak ya? Okey, nanti. Nadia kumpulan Ria. Berapa? Berapa dia ada? Ha? Okey, 15. Yang pertama 15. Yang kedua, ya, cepat. Dia Hasmi, cepat ya Hasmi. Okey. Okey, yang 1, 2, go. Oh, tak ada. Berapa? 47. Ha. Okey, sekarang kita pergi pada kumpulan. Okey, last kumpulan. Okey, 1, 2, bulat. Sekarang ni tadi awak dah selesai buat ni. Cikgu nampak memang ada argument. Biasalah. Masing-masing nak menang. Tak apa, cikgu faham. Tapi yang penting kamu dapatkan masing-masing sudah dapat ukuran masing-masing kan. Okay, sekarang mari ke depan. Tampal. Tampal di bawah sini. Dulu je. Sini. Next.
Baik. So ini awak punya. Okey, sekarang kita lihat ya. Kumpulan Rosi dapat 210. Nombor 2. And then kumpulan Aiman dapat 144 apa ni? 44 Sentimeter. sentimeter. Letak unit. Nombor letak unit. Ini kumpulan Ria dapat berapa? 67 sentimeter. Dan kumpulan Aman 42. Yang ni berapa jumlah unit ni? Kenapa tak kira? Okey. 60. Jadi berapa? 4 3 berapa? 384 cm. Okey. Habis sentimeter sini sudah selesai. Ini cikgu tak bukalah. Okey. Minta tolong. Satu, dua. Habis ni tak kat bawah dia. Okey. So, dia tak bawah. Jadi kita akan teruskan dengan pelajaran kita yang seterusnya. Baiklah. So ni kita lihat ni. Baik, apalah yang pelajaran tadi. Jadi masing-masing dah dapat. Yang ini awak bentuk sebenarnya awak bentuk lazim, betul tak? Bawah ni adalah bentuk lazim. Baik, hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita iaitu menambah unit ukuran panjang. Okey? Apa yang kita nak belajar hari ini ialah ukuran panjang. Okey, kita lihat contoh yang pertama ni. Baik. Penambahan unit sama sama unit. Penambahan sama unit. So awak lihat di sini. Maksudnya ialah sentimeter dengan sentimeter, meter dengan meter, kilometer dengan kilometer. Baik. Sekarang ni cuba awak lihat. Sekarang ni ada 3 unit yang kita perlu tambah. 3 ukuran yang kita tambah. Jadi kita buat penambahan berlapis. So 7 tambah sifar 3. Betul kita buat apa? Okey, letak atas ni 37. So berapa? 62 centimeter. Baik. Macam tu penambahan apa maksudnya penambahan terus. Maknanya kita boleh gunakan macam-macam unit asalkan sama. Contoh lain katakan 2000. Sedap. Bukan ni. Contoh yang pertama ialah 20,000 meter campur dengan 3,050 meter. Berapa? 5,050 meter. Jadi kita boleh tambah secara langsung. Baik, boleh faham tak yang ini? Yang pertama. Beza dia cuma dia ada unit sahaja tapi sama. Baik, yang kedua ialah kita nak menambahkan unit yang berbeza. Unit berbeza. Unit yang berbeza ni dia ada special case sedikit. Okey, kalau awak lihat. Okey, dia ada tips. Macam mana kita nak lakukan operasi ni? Yang pertama, tukar unit yang berbeza dengan kehendak soalan. Alia, kalau Alia nampak soalan ni sentimeter, and then Syazlan nampak sini meter, and then jawapan ni tidak dalam sentimeter. Tetapi awak lihat, sentimeter, milimeter, sama tak sama? Tak sama. Ini dia cakap penambahan unit yang berbeza. Jadi, apa yang awak betul-betul buat? Tukar unit yang berbeza dengan Awak perlu tukar unit yang mana? Milimeter ke sentimeter? milimeter. Milimeter
sentimeter. Jadi setelah semua ukuran sama baru dijumlahkan. Tapi kalau sebelum tu jangan buat. Boleh tuan? Sebelum kita ni jangan ditambahkan. Macam dia nak buat? Okey. Mula-mula lihat yang pertama ni 620 milimeter. Yang ini kita kena tukar dalam cm. Macam mana nak buat? Apa unit dia? Ada mililiter tu. Yang ini yang awak kena tahu. Kalau awak tak tahu unit penukaran ni, awak tak akan boleh buat soalan macam ni ya. Dia akan jadi susah kalau awak tak belajar tukar. Okey. Okey. Lihat ni. Milimeter dengan sentimeter. Jadi milimeter sentimeter. Milimeter bagi sentimeter. Jadi cara buat apa? Bagi 10. Bagi dengan 10. Untuk bagi 10 senang aja. Gerakkan. Cikgu dah ajarkan pergerakan ni. Tuhan tu. So 1. Ingat tak? Ingat tak? Aimano. Melo. Ingat? Gerakkan sikit. Sini jadi berapa? 62 sentimeter. Bila dah gerak, baru kita masuk balik dalam sini. Jadi berapa? 37 cm Tambah 62 campur 62 cm sebagai apa? 99 cm. Okey, boleh faham? Unit centimeter, unit milimeter mesti samakan dengan. Contoh lain yang paling senang tengok aja. 2 km campur dengan 500 meter. Jawapan nak dalam meter. Macam mana nak buat? 2,500 meter. Ha? 2,500 meter. Mana yang kita kena tukar? kilometer. Sudah. Mana yang kita kena tukar? Meter ke kilometer? Mana yang kita kena tukar? Amira? Kilometer ke meter yang kita tukar? Kilometer. Baik. Kilometer, tengok kilometer. Berapa? 1,000. Jadi 2,500. kita bukan jadi meter, kilometer pergi meter kena bahagi. Bahagi ke darab? Bagi darab. Daripada kilometer nak pergi meter. Bagi. Ha? Bagi. Bahagi ke darab? Bagi. Bahagi. Darab. Ini yang bahagi. Okey? Darab. Sebab kita nak pergi kepada unit yang lebih kecil. So darab. So kita nak buat Zamelo kan? Makan tu ingat tak? Sini kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. So 2,000. 2,500 meter. 500 jadi berapa? 2,500 meter. 2,500 meter. Okey, itulah yang dikatakan penambahan unit yang berbeza. Baik. Kita ada satu lagi. Ini yang sama, ini yang berbeza. Yang ketiga ialah penambahan unit gabung. Bergabung. Jadi baik. Penambahan gabungan dua unit. Lihat di hadapan. Ya. Okey. Guna kaedah lazim dua unit, dua ruang unit. Maknanya nanti cikgu akan ajar macam mana. And then tulis ukuran mengikut ruang unit masing-masing dan jumlahkan. Dan yang ketiga, apabila jumlah ukuran melebihi had. Maksudnya ialah kalau contoh sentimeter paling tinggi boleh letak berapa? 100 juga. Kalau sentimeter paling banyak kalau sentimeter dia hubungan dengan meter. Paling banyak kita boleh letak berapa? 100. Ya. Paling banyak 1 meter boleh letak 100 paling banyak. Apa nanti cikgu akan terangkan lagi lepas tu. Baik, contoh yang pertama.
1 meter, ini Cik Padam. 1 meter 30 cm campur dengan 1 meter 95 cm. Macam mana nak buat? Alia, macam mana nak buat? Kita buatlah Alif. Kaedah lazim 2 ruang unit. Maknanya gini. Miring. Meter situ. Meter. cm. Ini cm. Ini yang kita cakap. Kaedah lazim 2 ruang. Kaedah lazim apa? 2 ruang. 2 ruang. Baik. Jadi kita isilah. Okey? Ini berapa? 1. Yang ini? 30. Okey, kemudian 1 95. Okey, sekarang kita jumlahkan. Kita akan ni tulis ukuran itu masing-masing dan jumlahkan dahulu. Jangan buat apa-apa lagi. Kita jumlahkan. So sini 5, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5. Betul? Betul. Nanti Ini 2. Baik. Sekarang ni apabila jumlah ukuran melebihi had. Baik, berapa had sentimeter? Tolong 100. Berapa had sentimeter? Tolong 100. 100. Itu tambah 1. Itu adalah hadnya. Tambah 1. Tolak sini, tambah 1. Okey. Jadi jawapannya ialah 3 meter 25 cm. 25 cm. Ini yang cikgu cakap kaedah lazim 2 ruang unit. Syazam, kaedah lazim 2 ruang unit. Kalau ada 2 unit sini, kita campur ikut ruang. Okey. Mana ni? Sekarang ada lagi tidak? Okey. Itu sahaja. Nanti kita akan buat satu lagi. Contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua. Di mana? Tengok yang tutorial mana? Baik, kita guna unit apa? Kilometer dengan meter, okey? Jaraklah, jarak. Okey. Sekarang ni contoh jarak jarak. 35 kilometer 550 meter. Kita nak campur dengan 5 kilometer 900 meter. Berapakah jawapannya? KL buat KL. Okey, mula-mula kita buat ruang. Kaedah lazim 2 ruang. Okey. Kilometer. Meter. Lepas tu kita isi ikut ruang. Okey? Isi ikut Wah. So, ni berapa? 35. Yang ni? Yang bawah ni? 900. Dan kita campurkan dia. Berapa yang dia? 1420. And then ni berapa? 40. Baiklah, cikgu nak tanya. Boleh tak kita tinggalkan jawapan macam ni? Dia lebih daripada had dia, betul tak? Dia punya had berapa? 1000. Yang ni 1000. Had dia 1000. Jadi tolak 1000. Tolak 1000. Tambah berapa? 1. Okey, baik. Lebih had atau tidak? Tak. Maksudnya kalau tak lebih had, kita terima. So, jawapannya berapa? 41 kilometer 300 450 meter. Okey. Sekarang ni kita ada tugasan khas. Okey, tolong cikgu cabutnya ini tampal dekat tepi tu. Bukan tu, bukan ni. Ini. Tampal sana. Nampak dah. Ada. Cikgu ada.
bawah dah buat apa aktiviti quiz. Okey, dan kamu dah dapat dah jarak tu. Ini kita dah dapat jarak. Sudah Rosi, Ria, Ratif, Aiman dan Ahmad. Kita dah dapat dah semua ukuran. Dan kita tengok ukuran bulan Fatih paling jauh pergi dia. Okey, kita tentu untuk bulan Fatih. Baik. So, seterusnya sekarang ni adalah, and then keduanya ialah nanti kita terangkan macam mana kita nak buat penjarapan. Sorry, apa? Penambahan. Yang pertama unit apa? Yang beza. Unit yang beza yang kedua. Apa? Unit. Yang ketiga. Sama unit. So ada 3 item yang kamu sudah belajar. Kemudian kamu perlu juga tahu pertukaran unit. Mesti tahu. Kalau tidak tahu memang susah nak buat penambahan gabungan unit ni ya. Baik. Untuk seterusnya aktiviti ialah kamu akan buat selesaikan 2 situasi. Dan yang pertama ialah kamu perlu lakukan penambahan ukuran. Dapatkan hasil tambah 5 ukuran. Maknanya kamu akan buat penyiasatan. Kamu akan menjadi seperti ejen Ali. Ejen Ali pergi siasat masalah. Jadi tugas kamu akan pergi ke belakang stesen. Setiap akan ada stesen 1, 2, 3, 4, 5. Stesen 1 adalah kursi. Stesen yang kedua adalah kayu. Stesen yang ketiga adalah spanner. Stesen yang keempat adalah bateri. Dan stesen yang kelima adalah penjalur wire. Penjalur wire. Ini semua barang-barang yang awak akan jumpa dalam PKP Kemahiran Hidup. Semua ada di situ. Jadi setiap kumpulan akan dapat lembaran tugas ini. Dan dalam lembaran tugas ini kamu perlu buat apa? Setiap stesen yang kamu pergi tadi 1, 2, 3, 4, 5. Sila isikan di dalam kelopak tersebut. Setelah selesai, kamu jumlahkan dia di bahagian tengah. Tapi dia ada satu syarat lagi. Kamu kena tulis jalan kerja tu di sini. Jalan kira. Guna bentuk asing. Tulis besar-besar nanti kita nak tampan. Okey? Tulis besar-besar nanti kita nak tampan. Baik. And then yang kedua, kamu ada kena selesaikan cerita dia. Kamu perlu selesaikan cerita. Cerita tentang bunga ini di hutan. Cerita ni ialah dalam suatu kawasan hutan ada 5 kuntum bunga X. Bunga X ni kita tak tahu bunga apa. Tak tahu. Yang merupakan bunga yang terbesar di dunia. Ada bunga lain. Ada bunga lain yang paling besar melainkan bunga ni. Kamu baru saja ukur. Maknanya nanti kamu dah ukur semua ni. Maknanya kamu dah selesai dapat satu bunga. Okey? Satu potong bunga. Setiap bunga yang lain. Awak dah ukur satu bunga kan? So ada lagi berapa? Ada lagi 4 betul? So lagi 4 tu saiz bunganya 2 cm lebih panjang daripada saiz bunga yang kamu ukur tadi. Katakan kamu dah jumlah dapat 50 kan? So yang seterusnya tambah lagi 2. Itu jawapan nanti kamu buat sendiri. So jawab ada 4 soalan. Jawab sahaja nanti. Setelah selesai, kita ada komputer. Setelah selesai kita ada lagi. Kamu perlu buat komputer IT. Betul. Bukan. Bukan apa? Apa yang awak nak kena buat dalam bentuk kuih ni? Baik. Katakanlah kamu dah jumlah dapat berapa sentimeter? Katakan 100 sentimeter. Okey, 100 sentimeter. Okey, macam mana kamu tahu nak tambah? Maknanya kamu perlu cari 2 nombor lain
yang bila digabungkan menjadi 100. 50. Ha? 50. 50 cm campur 50 cm. lain. Bulan Syazah 91 tambah 1. 60 tambah 40. bagi keluar bagi Syazah nak cakap. Nah, 91 tambah 9. 91 campur. Okey, betul. 99 tambah Bulan ni Alia. Oh, boy. 99 campur 1. Bulan 90 tambah 10. apa? Simpan dia. Anik 95 tambah 95 campur 5. Lagi? 90 campur 10. 90 campur 10. Mana awak tahu benda ni semua? Awak tahu ni sebab awak buat penyiasatan. Kat sini. Penyiasatan. Macam mana kamu boleh siasat? Siapa yang suruh awak siasat? Cikgu, suruh lah. Ya, lagi. So awak jumpa semua ni dekat mana? Sekolah. And then awak tahu awak tengok buku apa yang ada buku tak? Buku lah, buku apa? Buku aktiviti. Macam tu boleh faham tak waktu buku ini? Nanti selepas selesai, maknanya kamu dah dapat jumlah semua ukuran di belakang tu, kamu letak di tengah-tengah. Boleh? Boleh? Okey, jadi setiap bulan ada dapat satu ini, satu lembaran kerja, sebatang maklumat, sehelai kertas untuk menulis jalan kira. Okey? Okey, wakil kelas Lia, ni, Amira sini, Hafiz sini Baik. Ni, ini kumpulan 1. Awak boleh bangun. Kumpulan 7. Ambil ukur tukul. Kumpulan 2. Bangun. Ini ukur kayu. Kumpulan 3. Bangun. Ukur sebanang. Kumpulan 4. Bangun ukur bateri. Awak bangun ukur satu kan? Okey dah. Okey dah. Apa itu station 2? Jom. Tengok. Ni satu lagi. Session 4 tak ada. Ini gol. Atas ke bawah. Atas ke bawah. Okey tak? Okey dah. Dapat tak? Ni bateri dapat tak? Dapat. Ha? Okey, kumpulan yang dah selesai boleh duduk dekat meja, buat dekat meja. Ni kumpulan 5 kan? Yang dah selesai dekat meja. Kalau kira dari sini dulu. Lepas tu campur. Nanti dah siap, awak letak kat sini. Cikgu main-main ke tak ada?
tambah kat sini senang. Boleh semua ni. Boleh 55 tambah 26. Okey. Mana? Dah siap dah? 17. Dekat tengah-tengah 9. Dalam kira tu boleh besar lah. Dia semua nampak. 11 tambah 11. Tu jawab soalan ni. Ni nak bagi tahu apa ni. Tambah. Tambah. 15. Baik, kumpulannya dah siap. Sila hantar jawapan awak tanpa panik. Sampai dah siap. Yang mana?
Okey, kita tembak. Dan banyak. Okey. Mana masuk kamera? Bagi dulu, masuk kamera. Baik. Ini hasil awak apa yang awak dapat. Okey, nampaknya bagus. Tapi harganya berbeza dari 179. Silap. Yang ini 179. Ini apa? 105 jauhnya. Ini 126. Ini 128. Ini 139. Baik. Ha? 103. Baik. Ukuran awak ni berbeza-beza. Tapi yang menghampir ni adalah yang ini. Yang menghampir 1, 2, 3. Maksudnya hampir dekat 3 kumpulan ni. Walaupun dia ada berbeza, tetapi dia hampir. Tapi yang lagi dua ni selalu jauh. Jadi kita tahu ini yang mana. Tapi cara pengukuran akan mudah. Cara penilaian yang sesuai yang ini. Okey? Sebab dia ada meletakkan tanda sentimeter. Ini yang membezakan. Dan yang ini, kumpulan ni. Dua kumpulan ni membuat dengan lengkap sebab ada tanda sentimeter. Lagi dua kumpulan ni dia mungkin tertinggal. Dalam peperiksaan, kalau kamu tidak tulis, pastikan tulis unit tu di sini. Sentimeter. Kalau tak tulis kat atas pun tak apa. Tapi di jawapan awak tulis sentimeter. Itu jawapan yang sebenarnya. Okey, bagus. Banyak Jadi tengok yang ni, kita buat. Baik, 103. 103. Okey, betul. This one. Okey. Yang ini. Okey, semua buat dengan baik. Paling senang. Okey, jadi apakah bunga misteri yang kita cari ni? Resia. Apa dia? Resia. Bunga. So ni adalah bunga yang paling besar di dunia. Berada di Pahang, ada di Pahang. Ada di Pahang, di Kelantan. Baik. Okeylah, jadi awak dah selesai buat aktiviti kumpulan. Okey, aktiviti kumpulan. Sekarang ni cuba awak jawab yang kita. Uji kamu faham atau tidak? Kalau tak faham, boleh rujuk balik pada kursus sini. Perbezaan ini apa Okey, soalan satu. Cikgu, kita buat dong. Ini dua orang je, Siapa yang ada? Ini individu, awak tak faham. Alah, individu kan Weh, kau tahu? Awak pandai. Kita buat sikit. Try buat ni. Dah saya hantarkan cikgu. Dah. Mana korang dapat ada curi? Aku boleh tak? Kau dapat dari mana? Okey, cuba jawab sekarang. Nama saya paling banyak. Okey, cepat. Kita tak banyak masa lagi ni. Cepat cikgu, nanti. Biji lepas ni, cepat. Saya tak ada pun. Tak boleh buat.
masa, cikgu nak awak jawab soalan 1, soalan 1 dan soalan 2. Buat dulu 1 dan 2. Ayah macam tiga je dah siap. Buat bentuk lazim 2 ruang. Buat bentuk lazim 2 ruang saja. Dah. Berapa jawapan pertama? Okey, kita tembak betul atau tidak Baik. Soalan 1 dan 2 saja. Cepat. Ya. Betul. Tapi kita tolak tepi. Okey tak? Najah? Ingat, okey. Nombor 1, apakah jawapan Najah? Ujung sana, ujung. Kita akan satu. Okey. Nombor 1, berapa Najah? Baca jawapan awak. Berapa? Boleh tak cakap dengan jelas? Tak dengar? Aha. 9. Okey. Yang lain setuju tak dengan jawapan ni? Setuju. Dapat. Okey, nombor 2. Ni. Siapa? Ambil nombor 4. Nombor 2. Oh, 12 cm, 12 mm. Nombor 1. Tak, nombor 2. Oh, dia. 13 cm. Betul? 12. Salah. Mana ada 15? Satu kali 10. Tengok 16. Siapa yang boleh Hafiz? Okey, jadi awak kena buat apa operasi kat situ sebenarnya? 15 tolak 10. Tolak 10. Tambah 1. Berapa? 14. Betul. 5 cm. 5 mm. Betul. Okey, siapa yang betul dua-dua angkat tangan? Saya. Okey, sekali lagi cikgu tanya. Lia, siapa yang betul dua-dua angkat tangan? Dua-dua sekali dia betul. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh saya pancing ambil lokal. Okey. Siapa yang ada warna kita. Siapa yang betul satu saja? Okey. Siapa yang salah semua? Salah. Okey dah Aiman salah semua. Baik, jadi masa tak berapa tak cukupi Jadi ada 6 soalan lagi tu buat di rumah. Tapi cikgu percaya 2 soalan tu dah betul, maknanya kamu dah boleh buat. Maknanya kamu dah boleh membuat soalan ni. Besok hantar pada cikgu soalan ni. Cikgu nak tengok. Jadi sekian saja kita punya pengajaran hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.